So bila dapat tahu, okey, aku faham kenapa sampai setengah jam yang pertama tu pun aku ada feel macam tu kan. Security has the name, the tech games to aim. From movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Assalamualaikum, hai. Okey, hari ni aku pergi tengok cerita Timbul Ni Berdarah. Timbul Ni sebenarnya Uri. Mungkin ada yang panggil Uri, ada yang panggil Timbul Ni. So cerita ni cerita apa? Cerita horror yang diarahkan oleh Dr. Ahmad Idham. Lepas tu dilakonkan oleh pelakon utama dia, siapa nama dia? Sofia Al-Barakbar. Lepas tu ada Khatijah Tan. Lepas tu ada siapa lagi? Sharifah Saura, Nizam Zaidi. Ada juga siapa ni, Rizman Huzaimi. Lepas tu ada lagi lah beberapa pelakon yang lain yang aku tak berapa familiar, ataupun aku tak ingat nama kan. Okey, cerita ni pasal apa? Pasal susuk, ilmu hitam, saka, macam tu lah. Semua digabungkan dalam satu filem. And the end dia biasa lah. And the end dia macam tu lah, cerita yang macam tu kan. Cerita pasal susuk, pasal saka, pasal benda-benda macam tu. Semua lebih kurang je. So aku tak perlu kot nak cerita sinopsis dia. Kau tengok tajuk, kau dah boleh agak dah macam-macam benda. So apa yang best pasal cerita ni? First thing first, aku boleh highlight pada Khatijah Tan lah. Khatijah Tan, dia adalah penyelamat yang paling besar untuk keseluruhan filem ni. Kalau dia tak ada ataupun watak dia tak ada, aku rasa cerita ni akan sangat-sangat kosong, ataupun tak ada benda yang kau boleh nak highlight dari segi lakonan, penghayatan watak, acting skill, style apa semua. Aku rasa tak ada lah. Khatijah Tan penyelamat lah daripada keseluruhan untuk filem ni. Lepas tu ada juga beberapa efek makeup CGI dia yang agak menjadi. Adalah beberapa, taklah semua, tapi ada beberapa yang bagi aku quite good juga, cantik dan memberi perasaan horror tu lah. Kat situ ada yang berjaya lah, walaupun ada juga yang tak berjaya ataupun gagal lah bagi aku. Lepas tu plot twist dia pun nak kata terlalu baru ataupun idea yang fresh, tak juga. Tapi okey lah, quite good juga. Tak adalah teruk sangat daripada cerita terlalu straightforward sampai kau tak ada something yang orang kata bagi teka-teki ke excited kan kau lagi untuk tengok ataupun untuk tunggu sampai penyudah dia. So plot twist tu bolehlah membantu juga. So itulah okey. Lepas tu apa lagi yang best? Nak kata best tak jugalah, nak kata tak best pun tak juga. Dia ada beberapa orang kata jump scare yang agak boleh bagi aku terkejut. Tapi itulah, bagi aku dia jenis jump scare yang murahan lah. Dia mengharapkan bunyi je, bukan something yang orang kata betul-betul boleh bagi kau feel rasa seram. Jump scare kadang-kadang dia boleh bagi seram juga. Kalau jump scare tu macam dari segi wajah, muka yang horror ke, ataupun tempat-tempat yang orang kata strategik yang orang tak boleh tahu kan. Lepas tu ya, dia bukan mengharapkan bunyi yang aku rasa tak ada kena-mena pun dengan ketakutan kadang-kadang tu. Tiba-tiba je orang kata macam transaction macam tu. Itu semua bagi aku jump scare murahan lah kan. So kat sini adalah jump scare yang boleh buat aku kejut. Cuma itulah agak murahan. Apa lagi? Ya itu je lah yang aku rasa aku boleh puji ataupun yang bagi aku okey pasal filem ni. Dan apa yang tak okey,
macam-macam sebenarnya. Tapi itulah, aku rasa yang benda yang paling aku boleh highlight yang tak okey adalah level klise dia yang tahap gaban lah, aku rasa kan. Sangat-sangat klise. Sangat-sangat klise dari segi macam-macam benda lah. Ya, kalau kau nak tahu, kalau kau rasa curious, apa benda yang klise sangat sampai aku rasa klise tahap gaban tu, kau boleh pergi tengok lah kan. Dan secara jujurnya, sebenarnya filem ni aku tak adalah macam study sangat ataupun research sangat. Sebelum ni ada jugalah aku baca sinopsis lebih sikit, aku cari juga pengarah, penulis skrip ke apa. So cerita ni sebenarnya aku tak tahu pun siapa yang arah awal-awal dia. Just aku tahu yang berlakon Sofia dengan Katijatan. Yang lain tu aku macam zero knowledge pasal filem ni. So masa aku tengok tu dalam lebih kurang setengah jam pertama tu, aku macam siapa lah yang arahkan filem ni. So aku cari masa tengok tu. So bila dapat tahu, okey, aku faham kenapa sampai setengah jam yang pertama tu pun aku ada feel macam tu kan. Okey lah, kalau kau tanya aku berapa bintang untuk filem ni, aku just boleh bagi 3.5 bintang per 10. Ya, 3.5 bintang per 10 lah, okey lah kan. Tapi itulah, cerita ni sebenarnya bukan filem tu yang salah, tapi masa tu yang salah sebenarnya. Masa tayangan tu, ataupun era ataupun tahun tayangan tu. Sepatut dia tayang tahun 90-an kot, ataupun awal-awal tahun 2000 kan, tahun 2001 macam tu. Mungkin okey lah kot. Okey lah. Kalau kau rasa review aku membantu korang untuk pergi tengok ataupun tak Timbul ni berdarah ni, aku harap kau dapat subscribe channel aku. Boleh like, boleh share, boleh komen video-video aku. Okey, sekian. Assalamualaikum. Yo, suck it, yes, I carry